Ini adalah the grand of finance, magic number. Last kali kenapa kita nak tahu pasal COGS, OPEX apa semua ni, kita nak dapat magic number untuk dapatkan profit. Okay, jom kita tengok Bayangkan ada satu company, dia nak profit 30k sebulan. Net profit before tax. Net operating income, NOI. Net profit 30k. So daripada net profit 30k, kita kena buat reverse calculation. Kalau kita punya goal 30k, berapakah OPEX dia? So dia pun masukkanlah dia punya operational expenses. So berapa untung kasar yang dia kena buat? Dia kena tambah 30k tambah 25k dapat berapa? 55,000. Inilah gross profit yang dia kena buat. Untung kasar. Sebab kalau untung kasar 55, tolak 25 balik dapatlah 30. Faham kan? Saya tengah reverse. Kita kena buat untung kasar 55,000. Soalan dia, berapakah kos produk kita? Kos penghasilan produk dan servis. Let's say lah kita set pada satu target 50%. Macam mana pun kita tak nak lebih daripada 50%, for example lah. So maksudnya sale yang kita kena dapat adalah double daripada gross profit. Kita kena dapatkan sale 110,000. Sebab kalau kos barang kita 50%, 110,000 tolak 50% dapat 55,000. 55,000 tolak dengan kos operasi dapatlah 30,000. Faham kan? So, macam mana formula untuk dapatkan sale ni sebenarnya? Dia ada formula kat atas ni. Gross profit bahagi dengan 100 tolak COGS. So, okay, apakah average order value? Maksudnya, customer biasa beli berapa harga? So, itu adalah AOV. Daripada AOV ni pula, saya dah boleh dapatkan calculator. Macam mana saya nak dapatkan monthly customer? Jawapan dia, sale buka 110,000. 110,000 bahagi dengan 500. Dapat berapa? So, sebulan kalau awak jual barang harga 500, awak kena ada 220 customer. So, 220 customer awak bahagi pula dengan 4 minggu. Awak kena ada 55 customer seminggu. Lepas tu awak bahagi pula dengan 30. Awak kena ada 7.3 customer sehari. Nampak? So, inilah magic number. So, bila kita faham ni, mindset kita sebagai business owner ataupun sebagai strategist, macam mana aku nak acquire 8 customer sehari, so that kalau aku konsisten seminggu aku dapat 55 customer seminggu, dan kalau aku konsisten 4 minggu aku dapat 220 customer sebulan. Dan kalau 220 customer sebulan ni maintain beli produk aku dengan average pembelian RM500, aku akan dapat sales 110,000. Dengan COGS yang terkawal, aku berjaya profit kasar 55,000, dan untung kasar 10,000 ni tolak dengan operasi dapatlah untung bersih 30,000. Inilah cara kira magic number.